warna putih. Okey. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Waj'alna min baini aydihim saddan fa'ashaynahum fahum la yubsirun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على SOS. Bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey, tadi kita pun telah dipintas oleh Israel tu dan mereka benarkan untuk kita orang masuk ke dalam, dan kalau kita pintas mereka akan melakukan kekerasan lah. Jadi kita sedang berunding, tapi seperti mana yang anda tahu mereka memang keras, memang tak boleh. So, sekarang ni kami semua dah bersedia dengan life jacket. Kita punya line memang tiba-tiba SOS ni tiba-tiba ada. Tadi dia dah putuskan. Ni Allah izinkan ada line, tolong SOS. Jangan ni baik ni. Okey, itulah radio yang dipintas. Itu radio yang dipintas. Okey, maknanya kemungkinan kapal Alma dah kena intercept. Kalau diorang dah keluar, ini kan rasa SOS. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. SOS. Bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah. Tak pasti kawan-kawan yang lain dapat internet ke tak. Kami memang dah habis internet. Lepas tu memang guru-guru kami ingatkan untuk baca surah Yasin. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ashaynahum fahum la yubsirun dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billah. Selepas bacaan itu terus ada line sekejap. Memang sangat mengejutkan lah ni. This is so America sebab dia dah potong sebenarnya. Okay, record je apa yang berlaku. Tadi ada perbualan. Sempat record. Kejap, korang jangan live daripada live ni. Kak Ja nak hantar dulu video-video yang telah dirakamkan tadi. Sekejap, tunggu.